Bolehkah terangkan keindahan syurga berbanding dunia? Semoga dengan penerangan Ustaz, anak muda lebih bersemangat. Allahu Rabbi. Banding tu boleh, tapi jauh sangatlah kehidupan kita yang abadi. Allah jadikan kita syurga ada tempat kita, bukan dunia. Nah, sebab dunia ni untuk orang kafir sebenarnya. Sebab tu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia penjara orang mukmin, tetapi syurga dah bagi orang kafir. Dan tempat kita kalau sini bukan syurga, di mana syurga kita? Di akhirat. Antara bezanya keadaan kita ini. Kita ni bila dilahirkan ke dunia, Allah akan hadapkan kita dua condition, dua keadaan, baik dan buruk. Kan? Hidup di dunia dua-dua ni ada. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak sihat, sakit. Kalau tidak gembira, menangis. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak comel, udus sepakaan. Kalau tidak, macam-macam dia ada lawang ni. Faham lagi? Kadang-kadang orang yang tu mendapat sebelah, kaya sampai ke mati. Kadang-kadang sakit, susah sampai ke mati. Tapi yang golek yang Allah bagi, dua-dua dia. Sekejap kaya, sekejap miskin, sekejap senang, sekejap susah. Baru ni menangis, sini gembira. Baru ni baik, ni belawang. Ada semua. Faham? Itulah kehidupan dunia. Di akhirat, Allah separate. Allah ceraikan dua ini. Yang baik, semua dalam syurga. Yang bodoh, semua dalam neraka. Maknanya kalau dalam syurga semua kaya, dalam neraka semua miskin. Dalam syurga semua sihat, dalam neraka semua sakit. Dalam syurga semua comel, dalam neraka semua huduh. Dalam syurga semua nikmat, dalam neraka semua azab. Dalam syurga semua kaya, dalam neraka semua miskin papa pidana. Tak ada dah dua-dua, yang baik sebelah kanan, yang buruk semua sebelah kiri. Nampak? Kita kahwin bini kita, umur bertambah. Kita dapat anak, umur bertambah. Dalam syurga, umur tidak bertambah. Semua laki-laki pendapat yang paling kuat 30 tahun. Umur Nabi Isa alaihi salam. Nampak? Tak tambah. Umur Haji tu mati umur 90, panjang umur, syurga 30. Tok Mahdi kalau mati umur 100 lagi, dia tak masuk 100. Nyanyi ke dia 100 nak kerja awet tak boleh. Faham? Dia akan masuk Tok Mahdi 30. Faham lagi? Sebab apa tu awak 30? Supaya rasa seronok sungguh. Kalau tidak, tak adil. Kalau masuk umur mati, tak adil. Kita seronoklah mati umur 30. Okey, nyang kita mati umur 120. Jadi dalam surga 120. Faham? Tak seronok lah. Dapat bidadari 2 kali setubuh mampu. Faham lagi? Tak, semua tu hari gagah belaka umur 30. Kita 30, anak kita 30, cucu 30, cuik 30, cek-cek 30, pak kita 30, tok ki 30, tok nyang 30, tok nyuk 30, moyang 30, grand mother 30, grand continuator 30 kau. Habis 30. Faham? Dah seronok tak kalau gitu? Seronok dah kat situ dah seronok dah. Nah, rumah Allah Rabbi. Orang paling miskin istana mah. Tanah daripada Yaman sampai Syria perang 4,000 kilo dan 70 bidadari. Bini kita wa kawa'i ba'atraba. Binimu ialah dara, sentiasa dara, dan umur sebaya, semua lawa, tak ada uduh. Bini kita lawa bila baru nikah. Kita tengok tadi macam adudu muka. Lagi gaya repang kali dah muka. Nah, tengok lama kan mutah tu. Nah, rambut dah berapa nak tumbuh dah. Nah, wa kawa'iba taraba. Anak-anak isteri-isteri orang dunia ini masuk surga, jadilah anak-anak dara yang sebaya, lawa semuanya. Kan seronok. Nah, dalam Darul Qutni sekali jimak bini kita, lepas jimak dara semula ya. Ada bini dua. Nah, seronok bini kita 30, bini 30. Seronok tak kalau bini kita 80? 80 payah, seronok. 80 bini. Kalau kilang air masuk ke kopek-kopek. Faham tak? Dah. Seronok. Dah seronok dah. Faham tak? Dah seronok. Seronok je tu. Dah dah. Nah, kita pun dah seronok. Main gitu. Nah, jadi 30 semua. Ada seronok. Azwajum mutahharah. Bini-binimu kaki mutahharah. Apa mutahharah? Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir, tidak haid, tak keluar haid, tak keluar kencing, tak berak tu tahi.
dak ketuk, dak apa benda ni, dak beludah, tidak berkahak, tidak inguh, tak ada tahi mata, tak ada tahi hidung, tak ada tahi telinga, tak ada daki. Yang ada keluar peluh, yafuhu miska, peluh pula mengeluarkan bau kasturi. Konak tak? Ha, konak. Tengok bini kita ni, sekali ketuk mapuh anak kucing. Nampak tak? Nampak? Anak kucing mapuh terus. Mak kucing ICU. Nah, tu baru slow baru. Kalau debung gitu dengan kita arwah. Nah, jadi cara bandinglah kehidupan yang abadi. Seronok pula kita boleh ziarah, sekali pergi beli pula, bawa piti dengan lori. Dia beli, kita minat dia, minat di shopping. Habis dunia kat kita hang buat, boleh naik jet, boleh naik kapal terbang, boleh naik kapal layar di laut, boleh pergi mall tu mall ni, semua ada belaka. Dan kita tak ada dah kena pergi dengar surah apa, tak ada. Kena pergi joli saja pagi petang siang malam, main air terjun, mandi kolam. Nampak tak? Kerja tu saja, tak ada dah benda lain. Tok Imam dengan bidadari tok bila usung, 3 trailer bidadari kali usung. Nah, tak ada bang-bang dah. Jadi hidup kita tak usah banding lah. Itulah yang menyeronokkan kita. Hadiah Allah untuk sekalian orang yang beriman, buat sikit dapat banyak. Wallahu a'lam.